Ya Allah. Kalau tahu macam ni, baik duduk kat luar ni je. Selamat. Sebab dia macam dia attack yang dekat dengan dia je kan. So kalau kita duduk sini selamat lah. Apa ni? Oh bukan. Oh korang nyorok kat sini rupanya. Macam dekat je bunyi. Tak. Tapi macam tak best pula duduk kat sini kan. Sebab tak main kejar-kejar dengan dia. Mana? Weh. Takut. Tak payahlah, tak apalah. Duduk keluar lah. Bahaya. Kita nak survive. Tengok tu merah-merah tu. Maksudnya dia dekat. Alamak. Dekat luar lah. Okay, dia dah masuk. Oh, memang dia boleh pergi luar. So, selamatlah orang yang duduk sini tu. Mana? Selamat dia orang. Duduk sini. Tapi tak best lah, bosan. Baik keluar, macam dekat je. Allah. Tu yang baju hijau tu kan. Yang yes. Kita survive. Yang ni kita survive. Tips dia duduk keluar. Kalau duduk ataupun nak lagi ni, selamat yang kat ujung ni. William Afton. Mana dia? Aku ingat ke yang ni? Tolonglah. Mana dia? Ada belah sana kot. Tapi nak tengok kejap dia punya kelibat tu. Nak tengok kejap dia macam mana. Mana dia? Allah Akbar. Tak ada pun. Mana weh? Dia kata kat luar. Kat luar tak boleh keluar aku. Dengar bunyi macam kat sini. Tak ada. Dalam aku tak nak mati. Tu ke? Lah tu orang. Dia dekat dalam tu. Ke kat luar tak perasan. Tak nak tengok dia tu. Boleh tengok daripada luar. Tu kan? Yelah yang kat cermin tu, yang depan Riku tu. Takut. Okay, dia nak survive dah. Dia nak survive dah. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Okay lah, lepas ni kita macam tak payah keluar lah. Tempat duduk kat luar ni macam tak aci kan. So kita kat dalam je. Dalam mansion je. Kita jangan keluar. Zombie. Jangan keluar. Kita duduk dalam ni je, mansion. Boleh betul. Kalau keluar macam tak aci. Mana? Oh tu. Zombie. Easter zombie. Tengok sekejap. Dia tak gerak. Dia kejar siapa tu? Oh, ada orang dalam tu. Ya Allah, tepi aku je. Kejap. Kau ni.
Tak nak mati. Alamak, tak boleh keluar. Challenge. So, mana dia? Duduk diam pun tak apa juga. Cuma jangan dekat dengan dia. Masalahnya dia tu mana? Kalau once kita dah mati, kita dah bukan survive dah. Kita dah tak dikira survive. Memang boleh main lagi tapi bukan survive. Allah, dekat dalam tu punya. Dia dekat ni, dinding yang tu. Aku ni separuh lah, tak berani aku. Oh, dan habis. Okay. 4, 3, 2, 1. Yeay, kita survive. Okay, next. SCP. Okay, SCP. Yang ni, sebelum tu nak tengok dulu dia punya SCP tu punya kelibat ya. Mana? So memang sama macam tadi, main kat dalam, kita lari-lari kat dalam mansion je lah. Bau betul dia horror mansion. Tak berani nak masuk bilik-bilik ni sebab sempit. Kan lari tak sempat nak lari. Mana dia tak nampak lagi ni? SCP. Takutlah nak pergi belah sana. Dalam ni tak ada. Dia biasanya dekat sini je. Dia spawn kat sini, lepas tu dia kejar orang. Mana? Oh, tu. Tak boleh jauh. Tu dekat sikit. Allahu Akbar. Macam ni je. Tak bergerak je. Padahal ramai je kat situ. Ramai sangat nak. Dia tu yang mati tu. So kita nak survive. Kita Sekejap, cubalah kita try masuk bilik-bilik. Nak tengok juga bilik apa. Oh, ni bilik tadi. Bilik macam pantry untuk makan. Yang ni tandas lelaki perempuan. Okay, CP ni dah nak habis. So kita tua untuk yes. Ni dah berapa kali kita survive. Okay, tak apa, kita tunggu lagi selepas ni apa pula. Granny and Grandpa. Wait, 2 orang. Kau biar betul. Okay, ni tadi tandas. Okay, ni bilik macam komputer. Lepas tu ni tak ada apa. Ni tempat spawn. Macam ya Allah. Tu tu Granny ke Grandpa? Granny. Ni bilik. Oh, ni macam ada orang. Ni tak tahu bilik apa. Tu je lah mansion. Ingat besar sangat. Kecil ni je. And then kat luar. Mana Granny? Granny tu dia jumpa orang yang tu tadi yang kat dalam tu. Dia tak nak. Dia gerak. Kena pukul. Tu dia. Ni yang dia orang beli ni apa Mana Grandpa? Tu Granny ke Grandpa dalam ni? Aku tak nampak Grandpa. Weh, kau ni janganlah bawa.
Kan dah langgar dinding. Tengok lagi. Aduh. Tu dia nak kejar orang yang dalam tu. Selagi orang tu tak gerak, green itu akan start kat situ. So kita tengok daripada sini. Ni paling dekat lah ni. Dia stuck sebab dia kejar orang kat situ. Okay. Survive. Oh, kita dah survive 5 kali. Dapat badge survive. Apa tu? Sweat Note V2. Sweat Note V2. Kita just nak tengok dia punya ni je. Klik. Oh, tu noob. Tu yang noob punya lah. Ada masalahnya dia orang yang karakter noob kan confuse. Weh, sebelah aku. Aduh. Fahim dia mati. Weh, ni confuse weh sebab ada orang karakter noob juga. Kau orang lagi daripada dia, padahal dia orang. Mana? Tak berani aku dekat-dekat. Tak berani aku dekat. Tepi lah. Jangan duduk tengah jalan. Tengok tu. Dia stuck. Mesti ada orang dekat. Fahim. Fahim baru join. Tu. Lari daripada tu. Jumpa pun. Ya. Okay, noob tu ada kat situ. Kita tunggu sini. Tapi macam tak best buat nak tengok juga. Ya Allah, lajunya dia lagi. Tengok. Wait. Si. Salah. La ilaha illallah, depan aku, tepi aku. Wow. Oh, ni noob lain. Weh, bahaya. Laju noob tu. Lagi 5 saat. Mana Fahim tadi? Okay. Ini ke-6. Survive ke-6. Sebab kita nak tengok kelibat-kelibat killer yang berbeza. Missing no. Missing no macam mana? Nak tengok tapi takut. Mana weh? Takut aku tengok noob ni. Macam gila. Mana tak ada pun. Oh. Ke memang macam nama dia missing. Lepas tu tiba dia muncul. Manalah tahu kan. Aku tak nampak lagi kelibat dia ni. Sabar kejap. Tak ada pun. Tu bunyi. Tak nampak weh, tak nampak. Oh, kat luar tu. Duduk kat luar. Masuk je lah kalau dia duduk kat luar. Weh, mak. Mana? Baik. Mana Fahim? Dia kat luar tu. Macam kat luar. Weh, bilik ni pun bahaya. Fahim lagi. Kenapa tiba-tiba muncul? Pelik pula lah. Seram lah tiba-tiba muncul. Kena takut dah aku. Allah. Mati. Alah. Kalau mati, yes. Takut sangat sampai tak perasan masa tu dah nak habis. Okay. Okay, lepas ni pula. Wow.
rubbish. Ganas betul. Itu tak bagi peluang weh. Kau sabarlah dulu ya Allah. Ramainya mati. Fahim pun mati. Mana? Semua orang. Oh, dia rasanya yang ni jenis hantu ganas ni. Kan tu warna putih tu. Ni kalau survive ni kira hebat ni. Sebab macam laju je. Kita nak tengok tapi kan takut mati pula. Nampak tadi macam warna putih. Mana? Oh tu. Dia dia macam depan mata aku. La ilaha illallah. Kau jangan bawa dia ke sini. Terkejut. Sorry terkejut. Tu nampak sikit-sikit. Boleh lah. Okay, kita lalu 1, 2, 3. Okay, bye. Alah, tak nampak lah. Dia patutnya tengok tepi tadi. Dia memang ganas tengok tu. Orang duk kacau dekat tingkap. Yeay, lepas. Ini dah yang keberapa ya? 8 8 ke 9. Kita nak try survive 10 kali. Bateri. 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 Ya Allah, bateri. Jangan bunuh saya. No. Patutnya kena bawa dia pergi sini. Biar main kejar-kejar kat sini. Mana? Tak ada pun. Oh, kat luar. Tengok dari sini lah. Kalau kat luar kita selamat. Dia dah masuk. Pintu. Tepilah. Tengok jap. Dah masuk ke kat luar lagi? Pusing dulu. Tak lama, seminit. Kat luar kot macam. Oh, tu. Tu. Kat situ. Budak-budak ni dia main dengan Patrick tu. Main-main kan dah terbelah 2. Terlompat-lompat Patrick tu. Lakar pula. Kat luar tak kecil lah. Ni kan dalam mansion. Kena main dalam mansion. Patrick lompat-lompat. Wah, kita dah 10 kali survive. Finally. Okay.